Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan lagi resepi kuih raya. Pertama sekali saya nak sangai tepung tapioka ataupun tepung ubi sebanyak 300 gram bersamaan dengan daun pandan. Saya letak lebih kurang 2 helai macam tu lah, dia potong-potong. Kita akan sangai sehingga ia kering. Macam ni, nampak tak, dah berubah kan tekstur dia. Nak tahu betul ke tidak dah kering ataupun tidak, anda boleh ambil 1 helai daun pandan. Kalau misalnya dah crispy macam ni, maknanya dah okey lah. Kemudian kita ayak tepung tersebut bagi mengelakkan ia berketul ataupun ada mendasing-mendasing ke. Kita tak mau, jadi kita ayak terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, di sini saya ada 100 gram gula. Ni saya guna gula biasa je. Kalau ada gula halus lagi bagus, ataupun gula icing. Kemudian saya masukkan 50 gram butter dan 50 gram margarin. Kalau nak guna full margarin atau full butter, tak apa, ikut selera masing-masing. Macam saya campur. Kemudian sedikit garam. Kemudian kuning telur 1 biji. Saya masukkan asin vanila bagi hilangkan bau telur tu lah. Dan juga saya letakkan serbuk koko. Ni letaklah 1/4 cawan macam tu. Kemudian kita ayak. Ni bagi elak dia berketul. Kemudian kita gaul sehingga ia tercampur secara merata. Ni gaul tak perlu kuat-kuat, slow-slow dan santai saja. Takutnya nanti kembang pula biskut yang kita nak buat tu. Jadi kita gaul slow-slow saja. Kemudian saya nak masukkan 65 gram santan. Kemudian kita gaul rata. Raya dah nak dekat ni. Anda macam mana? Dah berapa banyak kuih raya yang anda dah buat? Macam saya tak berapa banyak tahun ni. Tapi adalah. Baiklah, ni dah tercampur rata. Kemudian saya nak masukkan tepung ubi yang telah kita sangai tadi tu. Masukkan sedikit demi sedikit sambil digaul rata. Segitu je bahan-bahannya. Sedikit kan? Dan cara membuatnya pun cukup mudah. Bahan yang digunakan juga mudah didapati. Cara pembuatannya juga tinggal diaduk-aduk je macam ni. Ni kemudian kita habiskan saja tepung ni. Kita campur rata. Kalau nak mudah, boleh guna tangan. Ni saya lanjut nak uli guna tangan je, biar semakin mudah lah dan merata. Sebati je. Kalau pakai senduk tu macam susah sikit. Ni pun kita uli perlahan-lahan je, tak perlu tergopoh gapah. Dia akan jadi tekstur macam ni. Ni dah jadilah. Sekarang mari kita ke proses bentuk membentuk. Macam biasa saya nak gunakan cetak yang simple-simple je. Nanti misalnya jika anda punya dough tu terlalu keras, anda boleh letakkan sedikit 1 ke 2 sudu santan. Supaya dia tak terlalu keras lah. Kalau keras, kalau tak keras boleh teruskan. Ni saya dah nak mula cetak. Saya buat macam ni je. Yang simple-simple je. Ini ikut kreativiti masing-masing lah. Nak bentuk apa atau nak buat macam mana, ikut kreativiti masing-masing. Okay. Bagi nak buat dia bertambah cantik dan menarik, saya nak tambah sedikit colorize. Yang ini ikut selera masing-masing, korang nak tambah apa. Lebih kurang macam ni lah bentuknya. Sambil-sambil nak menunggu tu, anda boleh letak kat baking paper yang lain. Anda boleh buat macam ni. Tinggal angkat dia, nanti boleh letak kat dalam dulang yang kita nak bakar tu.
Yang ni saya nak bakar terlebih dahulu. Gunakan suhu 150 darjah Celsius selama 30 minit dan ni dia hasilnya. Wow. Mudah kan? Biskut raya kita pada hari ni rasa ni pun sedap sangat, cair di mulut. Anda wajib cuba resepi biskut satu ni. Cara pembuatannya mudah dan tidak mengambil waktu yang lama. Ni saya dapat lebih kurang 50 pieces. Jadi kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi kuih ataupun biskut raya. Dan saya ucapkan selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye bye.